Tapi Nabi dengan Rasul afdal Rasul. Sebab apa? Setiap Rasul Nabi. Setiap Nabi tak mesti Rasul, tapi setiap Rasul mesti Nabi. Semula-mula Rasul. Wa khatamin nabiyyin, dan penutup bagi para Nabi, kesudahan bagi para Nabi. Tidak ada Nabi dah selepas Nabi Muhammad SAW. Tak ada Nabi dah. Tidak ada Nabi selepas Nabi Muhammad. Tidak ada Nabi yang dilantik. Ada Nabi selepas Nabi Muhammad, ada. Tapi Nabi dilantik tak ada. La nabiyya ba'di, la nabiyya mab'usun wa mursalun ba'di.
Nabi Muhammad sudah tak ada rasul yang lain lah. Ini macam-macam kita tengok. Rasul kahar kena tangkap dah. Nanti kita tak tahu lah, kena tangkap dah. Jais tangkap dia, duduk di kelang, dia mengaku dia rasul. Bukti dah dalam surah Yasin, tak tahu kat mana, tak tahu dalam surah Yasin. Tak puasa pula tu. Jais lari dan dia keliling rumah. Dia kata dia rasul. Jais tangkap dia bulan puasa, duduk makan, duduk keliling rumah lari. Dia bertangkap dia kata rasul. Dia kata tak, letak jawatan dah. Letak jawatan, pandai letak jawatan. Kalau saya nak tanya, mana surat pelantikan, mana surat pelantikan? Surat pelantikan cok daripada Allah. Sign daripada Jibril mana ada? Dia pok ni kena main macam tu ya. Dia main kita main je dah. Mana surat pelantikan mana? Letak jawatan. Ada letak jawatan. Dia kalau tak mengaku letak jawatan, dia dah tak puasa, lepas tu kena tangkap. Kalau Nabi mestilah boleh terbang kan, hilang kan. Panggil Jibril main jerkah pokok Jais berselerak mati kan. Jibril tak main tolong, dia kata apa? Dah bencin dah. Itu Rasul kahar. Malaysia ni pelik-pelik. Sebelum tu lagi ada dia mengaku Nabi perempuan. Dia perempuan mengaku Nabi. Nak bohong-bohong bagi padan sikit lah. Rasul perempuan. Tak ada Rasul perempuan. Rasul semua lelaki. Dah ada perempuan. Tu tak kira hak mengaku Tuhan lagi. Hak mengaku Tuhan kau lagi dahsyat. Ayah Pin kan? Ayah Pin mengaku Tuhan. Tu hantu Harun. Siapa yang hantu? Depa panggil Tuhan Harun, siapa yang hantu? Mati dah nak baca mana? Kan? Naik mahkamah, tuan mahkamah. Naik kata sorong. Orang tolak Tuhan. Orang tolak. Sebab apa? Stroke. Tuhan kena stroke. Tu pun ada orang ikut. Tu ayah Pin tu dia cerita apa? Alam Bazrah. Dalam barzah dia alam Bazrah. Alam biji benih. Merapu tak tahulah. Kita kata mengaji tauhid ni. Sebarang jaya apa sesat. Tak mengaji tauhid sesat Nabi. Tu pun Rasul kahar tu berlamuk pengikut dia. Ayah Pin beribu-ribu pengikut dia. Tuhan langit. Tak mengaji tauhid gitu je sesat. Tu yang kena mengaji tauhid. Tauhid ni kena mengaji. Kalau tidak kita sesat tak sedap. Nabi kata banyak orang pagi-pagi Islam, petang kapiak. Petang Islam, pagi kapiak. Buat apa akidah tak betul. Duduk kapiak tu mayang Islam. Lepas tu kan bapa tu etikot Tuhan cara tak betul lagi. Kapiak balik. Islam kapiak. Yusbihu musliman wa yumsi kafiran. Wa yumsi musliman wa yusbihu kafir. Pagi Islam, petang kapiak. Petang Islam, pagi kapiak. Dan akidah tak betul. Tu ayah Pin punya ramai kena tangkap mana? Kena tangkap dekat tu Sungai Golok. Dia makan, duk makan roti canai. Tuhan makan roti canai. Duk makan roti canai kat Sungai Golok. Dia bertangkap dia. Dia berpakat dengan polisiam tangkap. Bila Sungai Golok dia pun nak tangkap tak boleh. Tapi tak apalah. Pakat dengan polisiam tangkap dia tengah makan roti canai. Duk kena apa? Teh tarik ke apa? Tuhan duk makan teh tarik. Tu pun ramai ikut. Alam Bazrah. Alam Bazrah merapu piang. Tu hak yang mengaku ayah Pin yang syok ni masuk rumah dia. Dia masuk rumah dia ada kaum Marbawi. Lepas tu taksir pimpinan Rahman. Tuhan pakai taksir pimpinan Rahman. Dah bang terjahil. Kalau hang Tuhan hang tak pakai Quran, dia tak pakai Quran. Taksir pimpinan Rahman tak pernah mengaku jadi rasul. Tapi ayah Pin yang Tuhan dia pakai taksir bin Ar-Rahman. Dia pakai kaum Marbawi tak pernah mengaku rasul. Tapi dia pakai kaum Marbawi. Makna hebat Marbawi. Tuhan pakai kaum Marbawi. Nabi apa dia? Dia rasul pakai kaum Marbawi. Kemah kalau kita rasul pakai kamu kitab kita. Kamu pakai kitab kita. Tuhan pakai kitab kita. Merapu. Khatamun Nabiyyin, penutup bagi para nabi. Ni tak cerita lagi, saya baru baca juga di masjid. Baru baca. Baru habis mukadimah ni. Sungai Tiram. Kitab ni. Dia boleh tiak ni. Khatamun Nabiyyin, penutup bagi para nabi.
Tuan-tuan tahu tak? Ada puak yang mengaku ada Nabi selepas Nabi Muhammad. Puak Qadiani. Saya kira banyak dah cerita belah Penang. Penang banyak Qadiani di belah Penang. Cerita Masjid Sungai Tiram. Takut bawa tu main serang. Dia kata aku tak takut. Yang muda Ahmadiyah. Ahmadiyah Qadiani. Ahmadiyah Qadiani dia pengaku Adam Mirza Ghulam Ahmad. Dia ni Rasul dan dia ni Nabi dan dia ni tak cukup lagi, dia ni Isa dan dia ni Mahdi. Tak mengaku Tuhan dah, mengaku depan kami. Masa saya masih dalam jawatan kuasa fatwa Pulau Pinang, masa saya duduk ada lagi, kami tutup mufti semua lah. Mari puak-puak mereka 5-6 orang main nak lawan ni kami. Apa dia? Kami mengaku Mirza Ghulam Ahmad Rasul dan Nabi, mengaku depan kami. Allah, kalau kita kapiak lelah tu Rasul dan Nabi, dan dia juga Isa. Dia Isa, dia siapa habis? Tuhan dia tak mengakui. Lepas tu kami kata, kitab ada tak? Kitab ada, tapi kitab tak pakai, biar saja. Pandai. Quran, kami beramal ni Quran. Kitab hanya untuk dia. Oh, pandai kat dia, pusing. Jadi kalau ada kitab kita nak minta, kami minta tak bagi. Untuk dia saja. Kita beramal ni Quran. Jadi orang tak pelik lah beramal ni Quran. Dan kitab tu hanya untuk Ghulam Ahmad. Dia berlindung disebut nama Ahmadiyah. Dia asalnya Qadiani. Tapi tukar disebut Ahmadiyah. Ahmadiyah ni kita kata tak setuju tulis nama Ahmadiyah. Sebab Ahmadiyah nama tarikat, nama nisbah pada Nabi Muhammad. Ahmadiyah tak kat mana. Jangan Qadiani semua. Tak disembunyi apa. Dia mai di mana orang mari duk bentang depan kami. Duk mak kata Mirza Ghulam Ahmad ni, Qadiani ni Rasul duk bentang kat kami. Baca hadis tak betul, ayat Quran tak betul, sebut nama ulama tak betul. Sebut nama ulama tak betul. Kami kata hampa ada ustaz tak? Boleh panggil ustaz hampa mai atau ulama hampa mai. Tenang kami nak. Kalau macam ni payah kami nak berkelahi. Sebut nama imam pun. Sebut nama Ibnu Kasir, Ibnu Kusair. Ibnu Kasir, Ibnu Kusair. Imam Tabari. Kalau macam ni kami nak lawan jangan. Panggil ulama hampa mai. Lepas tu selamba salam kami. Lepas tu giliran kami nak bentang pula. Ni saya cerita ni rahsia kerajaan ni. Ni mufti, jabatan mufti. Puak-puak dengar marah juga. Dia berkata kalau kami kalah, kami puas hati dengan kami kalah, kami tak ada jawab, kami akan bertobat. Nak tinggal Qadiani. Kami nak tinggal. Kami tu tak apa. Dia pun bentang-bentang. Dia kata, boleh tak panggil ustaz apa mai? Kami tak ada ustaz. Ustaz tak ada, ulama tak ada. Jadi kita berkeliling orang jahil ni, memang kita kalah. Imam Syafi'i kata, kalau aku lawan dengan satu orang alim, mungkin aku menang. Dan kalau aku berdebat dengan orang jahil, seorang jahil, aku mungkin kalah. Kita akan debat orang jahil, kita akan kalah. Tambah jenis orang jahil, jenis kedai kopi, tak tahu apa ni, kita akan kalah ke lain dia. Sebab mereka tidak ikut disiplin ilmu. Mereka tak ada ilmu. Tak ada ikut disiplin ilmu, tak ada disiplin adab-adab, tak ada. Dia ikut rodong je. Imam Syafi'i kata, aku sanggup lawan dengan 100 orang alim dan mungkin aku menang. Dan aku mungkin kalah berdebat dengan seorang orang jahil. Kita akan debat dengan orang jahil. Kami kata boleh tak cari orang alim hamba? Ustaz hamba boleh tak? Bagi ustaz hamba. Kami tak ada. Tak ada pula dah. Tak ada. Saya boleh cerita. Siapa yang bersama dengan mereka, saya tak mau cerita lah. Nak bisik dengan saya, boleh saya abang-abang. Orang yang bawa bos mereka yang bawa mai. Kalau saya cerita tuan-tuan terkejut. Bos mereka yang bawa mai tu, dia ada syarikat besar, ada kedai makan bagian. Kalau tanya saya tak mau abang malam ni, takut saya kena saman. Bisik-bisik boleh, tapi kena bayar lah RM1 ke apa orang. Takut tadi risiko kan. Yang mai siapa dia? Yang bawa mereka. Bos besar. Okay, sebut tuan-tuan semua kenal kedai makan dia. Kedai makan satu Malaysia. Dan dia yang bawa mai depan ni, Qadiani ni. Main duk sembang. Tak malu. Ahmad Qadiani Rasul, dan dia juga Isa, dan dia juga Imam Mahdi. Tu dia, kami terkejut. Terkejut kami. Okey, lepas tu depa balik kata okey, sebulan pula kami panggil. Depa mai dengar pula. Kami pula balun, gong-gong. Tu peringkat pertama. Balun senyap. Okey, ada jawapan? Tak ada jawapan. Hantam dia tak ada jawapan. Depa kata kalau tak boleh jawab, depa nak tobat. Tak ada. Depa minta tangguh, depa nak jawab balik. Depa tak nak jawab balik. Tak mahu kalah. Kami nak main pula.
Dia kata nak panggil ulama apa? Nak panggil ulama senang. Kami tak ada kata apalah. Mereka tak nak taubat, janji tak taubat. Sampai saya pun berhenti lah. Sampai sudah taubat berapa tahun tak main-main. Tak main-main dah. Kami itu baru kalau kata Iran baru hak roda hak yang hak peluru pepandu hak koman ni tu. Bukan baru Fatah 1, Fatah 2, Fatah 3 tak lagi. Baru peluru pepandu hak 1. Ada permai pula peluru pepandu 2. Yang akhir sekali nak bagi ni terus nuklear terus. Bagi hancur bang. Tapi dia pun tak ada main. Hak 1, peluru pepandu hak 1 tak main dah, tak main dah. Dia pun tak main mana, tak main-main. Nak abang kata kau dia ni belah Penang banyak. Belah Penang dekat-dekat cerita lah kat belah ni saya boleh cerita. Kat Sungai Tiram saya tak boleh cerita. Belah Penang dekat laut. Tuan-tuan faham dekat laut tu. Datu Fringgi apa semua apa lagi. Kat tu, geng-geng depa tu. Depa minta Jabatan Mufti depa nak buat program. Nak buat program Qadani, nak panggil ulama. Syekh depa besar. Dia Qadani serban besar. Dia kok pula main naik ke atas tu. Oh sakan janggut macam kalau ulama ada ulama kecil ada sebelah dia. Oh, orang hormat satu dunia. Dia pun nak panggil ulama depa di sana nak buat program. Tapi kata tak leh. Dan depa nak minta kami hukum kafir. Dia lagu ni nak hukum kafir jangan. Kami bincang dah. Kalau hukum kafir kita tak leh nak buat apa. Mahkamah syariah Islam tak leh nak buat apa. Jabatan Mufti tak leh patuh apa. Dah kafir. Macam bini ayah pin. Ustazah Rokiah kan. Dia naik turun lah dia muka dia kapiak. Habis dia muka dia kapiak tak boleh apa lah. Kita takkan nak hukum orang kapiak pula. Dia buat program apa kita nak kacau tak boleh. Jadi kami kata kita jangan hukum kapiak, hukum sesat. Hukum sesat depa nak suruh kami hukum kapiak. Kami kata nak hampa sesat. Bila sesat tak boleh nak buat apa. Sampai lah tak boleh buat program. Banyaklah cerita dalam Jabatan Mufti ni macam-macam lah pok-pok sesat yang duk main kami duk lawan ni macam-macam. Dia pun kata macam tu. Kami siap ada, semua siap dah. Ada buku-buku dan ada pengakuan ulama-ulama daripada India yang mengatakan sesat dan gambar dia mati, dia bergan-bergan, semua ada. Itu bom nombor 2. Tapi tak ada bom lagi daripada tak main dah. Jadi macam Trump juga buat ni. Duk sembang besar ya. Kata nak taubat tak taubat, kami tak ada kata apalah. Kalau kami tak jawab, biapa bising tak kira. Nak jawab tak boleh. Peluru tu tak tahu mana pun. Tak nak jawab tak boleh. Tak apa, nanti kami datang lain kami nak jawab. Salam-salam tak main-main dah. Kami kata mai bila-bila nak main-main. Tak main-main dah. Nama tu Qadiani. Dia panggil dengan Ahmadiyah. Itu Qadiani. Qadiani Ghulam Ahmad. Dan Kaabah ada di sana. Nak pergi haji kena pergi sana, pergi Qadian. Nak pergi haji pergi sana. Tak payah pergi Mekah, pergi India. Pergi buat haji kat sana. Kaabah ada semua siap. Kalau Imam Mahdi turun, dia lah Imam Mahdi. Kalau Nabi Isa tu dia Imam Isa. Dia lah Isa. Dia apa kata khatamun Nabi ni, khatam ni khatim dia boleh baca dua. Khatam khatim. Khatimun Nabi, khatamun Nabi. Dia bukan khatam khatim. Khatim cincin. Khatam ni cincin. Khatim cincin, bukanlah penutup cincin. Sebab apa? Nabi seumpama cincin. Macam cincin kan. Dia kata Nabi seumpama cincin. Kalau Nabi dia lah yang terselah, yang paling bernilai. Itu mana khatim. Khatam tu makna cincin bagi para Nabi. Cincin pula dah. Memang dalam bahasa Arab khatam khatim, cincin ni boleh kita baca khatam khatim. Tapi sebenarnya cincin ni khatim. Kalau khatam ni boleh baca dua. Penutup boleh baca khatam, boleh baca khatim. Tapi kalau cincin khatim. Tapi dia kata khatam ni cincin. Bukan penutup cincin bagi para Nabi. Apa makna? Muhammad lah yang paling hebat di antara Nabi-Nabi ni seperti cincin. Pulah cincin. Kami minta buat kelang apa lagi? Buat kelang yang lain tak erti apa. Nama ulama tak erti, suruh baca hadis pun tak erti. Quran tak tahu boleh ke tak. Ni Muhammad kata aku ni la nabi ya ba'di, tidak ada nabi sebab pada aku. Tu. Dia yang paling lah. Nabi Muhammad cerita umpamaan aku ni, dia nak abang kata umpamaan aku seumpama orang yang bina rumah yang elok. Bina rumah yang elok, lalas sekali di ujung rumah tu ada satu bata saja. Dia simpan, dia tak buat. Dia letak di bawah satu bata. Lalu bila bina rumah yang cantik, satu bata tak siap lagi. Dan orang pakat main tengok, eloknya rumah ni. Keling-keling sampai kat bata tu, ni awak apa bata tak ada satu bata. Orang pakat Allah. Rumah kita kalau 100,000
elok pipi tengok ada satu bata, tak ada. Kita tak mau marah dia apa buat sebata, tak ada. Yang Muhammad kata sebata tu ialah aku. Aku tu sebata tu lah. Makna nabi-nabi yang lain bata-bata yang telah dibuat, dan sebata tu aku. Dan Nabi kata lagi, tu kata kalau mereka main berdebat kami tak takut, panggil ulama hang mai. Dan Nabi kata kalau ada nabi selepas pada aku, omaklah nabi. Kalau ada nabi selepas aku, omaklah kan di nabi. Tapi adakah Sayyidina Umar jadi nabi? Tak ada nabi. Maknanya tak ada nabi selepas Nabi Muhammad. Senang je kaedah dia. Kalau ada nabi selepas pada aku, Umar akan jadi nabi. Umar yang paling layak jadi nabi, Nabi kata. Tapi adakah Sayyidina Umar jadi nabi? Tak jadi nabi. Maknanya tak ada nabi selepas Nabi Muhammad. Mudah ya. Tu. Tak main dah. Nampak kata pok tu pembohong, Qadiani tu bohong. Ahmadiyah, Qadiani tu bohong. Di Pulau Pinang tempat dia. Di Selangor ada. Dan kubur mereka ada di Selangor. Di Penang ada, di Selangor ada masjid tu. Saya tak ingat sepi lah. Dan kubur-kubur mereka ada. Geng-geng Qadiani. Dia panggil Ahmadiyah. Lepas pandai Ahmadiyah. Ahmadiyah tarikat Ahmadiyah apa semua kan. Tapi sebenarnya Ahmad Qadiani tu penutup bagi para Nabi. Ni pun Penang juga. Balik ni. Pok ni kan dengar marah ni. Dalam marah tak ada takut kata aku ada masa hampa mai tu. Hampa lupa ke? Hampa duk mohong, mengaku nak tarik balik. Tak tarik balik. Kami nak bertobat. Kalau kami kalah, kami tak jawab, kami nak tobat. Tapi sampailah mereka nak buat program tadi, kami fatwakan fatwa sesat, bukan kapiak. Kalau kita mula-mula kalau fatwa kapiak, mereka seronok. Oh, kami kapiak bukan apa. Kita puak-puak cahaya nak alik buat kerja, kita boleh kacau, tak boleh kacau. Maka masyarakat boleh kacau. Mereka nak suruh kami kata mereka kapiak. Mereka terkeluar dari Islam. Tak, kami kata sesat. Dan penutup. Jadi penutup bagi Nabi, mana tidak ada Nabi yang dilantik. Nabi sebelum Muhammad ada Nabi. Ustaz sesat tu. Ada Nabi sebelum Muhammad, ada lagi. Sesat pun ustaz ni, ya. Ada Nabi sebelum Muhammad, ada lagi. Oh, ada lagi. Ada lagi. Nabi Isa ada tak? Ada. Nabi Isa ada. Ada orang atas. Dan Nabi Idris ada. Dia ada di syurga, Nabi Idris. Nabi Khidir ada. Tapi tidak Nabi yang dilantik. Tak ada Nabi baru, tak ada. Nabi hak kemudian, Nabi hak dulu ada. Nabi Isa ada akan turun, dan Nabi Idris pun ada, dan Nabi Khidir, dan seorang Nabi lagi. Tu. Dia ada 4 Nabi yang hidup, yang masih hidup. Tapi mereka ni tak, mereka bukan dilantik baru, tak ada. Lepas Nabi hak dulu juga. La nabiyya ba'di, la nabiyya mursalun ba'di. La nabiyya mab'usun wa mursalun ba'di. Tidak ada Nabi yang diutus daripada aku. Nabi baru tak ada. Nabi yang dilantik tak ada. Itu. Ni dia mengikut mana tak tahu. Jangan ikut. Jangan tak tahu ciri-ciri. Kami nak buat buku tak ada. Mereka tak main dah nak buat buku. Duk buat dah buku. Sekat lah. Ciri-ciri Qadiani. Mereka main macam biasa lah. Main macam biasa. Pakai macam tak ada. Kok pakai serban ke tak. Jadi kita nak tahu ciri-ciri mereka tak tahu. Ajaran-ajaran mereka dia tak tahu. Tapi ada dah yang duk buat. Jadi banyaklah mufti fatwa-fatwa dan kitab-kitab daripada Arab dan daripada Malaysia, termasuklah Mufti Johor. Tu Mufti Johor yang buat kitab menolak Qadiani. Tu Syekh Tahir Al-Haddad tu. Dia ada buat menolak Qadiani. Okey, saya cerita sikit malam ni. Patut tak boleh cerita ni. Tapi tak apalah. Bersangkut pok dengan abang kata bila orang tak mengaji, pok Qadiani berlambak di Pulau Pinang. Kalau tak mengaji, siapa pun cerita semua dia ikut. Tu tak cerita boleh terbang, kalau boleh terbang lagi dia ikut. Boleh terbang pun tak. Ayah pin dalam dia tu duduk makan macam mana. Kalau Tuhan dia tak boleh makan. Kalau ayah pin tak makan lagi ramai ikut. Tapi pakai dia ikut. Kalau boleh terbang pakai dia ikut habislah. Boleh terbang pun tak. Alam Bazrah. Aku tak boleh lena, tak boleh dengar alam Bazrah. Alam barzah dia alam Bazrah. Jahil berdengung main macam tu. Jahil tak sampai berdengung. Tu pun ramai dia ikut. Saya kalau beletiak ni teruk tuan-tuan. Kalau saya beletiak ni tuan-tuan jangan rasa ni pakai balik je. Saya bukan kata kat tuan-tuan. Jangan duk rasa. Saya kalau dia majak kata siapa rasa ambil tak kena bayar free lah. Tak kena bayar apa. Jangan duk rasa. Kalau berasa ambil dan ambil tak kena bayar. Free je, tak kena bayar apa. Dia jahil sampai macam tu no. Sini taklah kita mengaji tauhid insya-Allah. Dia pun boleh terima. Duduk dalam jatah musi tuan-tuan macam-macam, saat ni main macam-macam.
Kami panggil habis. Geng-geng hak tak betul dalam YouTube kami panggil habis. Panggil habis. Mai. Mai duduk mengaku. Saya tak mengaku kami keluar habis. Ni hang tu cakap apa ni? Jatah mesti semua dah siap dah. Lepas tu kalau pok-pok tu kalau pemain pula kedua lagi teruk bom ni kami bagi. Siap semua dah. Video-video daripada India, Pakistan. Upacara mereka buat kan. Tapi dia tak main. Hak yang dia panggil pok-pok yang dicok sesat ni panggil, dia tak mengaku kami pasang. Ni hang duk cakap. Allah. Malu. Dan lah ada yang jangan sekat kami mengajaklah. Saya ada anak, mengajak tasawuf kami hakikat. Jangan sekat saya, minta jangan sekat saya. Baca Quran tak betul. Jangan sekat saya. Kalau tuan-tuan sekat saya mengajak, saya anak banyak ramai. Dia mengajak kerana apa? Mungkin memang hakikat. Saya anak ramai. Kalau tuan-tuan sekat saya nak mengajak macam mana saya? Anak ramai, faham tak? Dia mengajak kerana ni. Oi, hang mengajak tasawuf kami. Jangan sekat saya. Kami kata tak, kami tak sekat. Dia ni mai ambil tauliah. Kami tak ni pandai. Mai ambil tauliah. Mai tauliah suruh baca Quran. Baca Quran tak betul. Mai ambil tauliah. Sampai kiamat tak ambil tauliah. Sampai dunia nak kiamat tak ambil tauliah lagi, duduk tunggu tak mai. Kami begitu ya. Mai ambil tauliah. Mai ambil tauliah bi Quran. Baca Quran tak betul, nak tanya tauliah. Lagi. Senang ya. Kami semua tu mai ambil tauliah. Mai ambil tauliah tak ni kena. Kami tak kata tak leh. Tak mai ambil tauliah. Suruh mai ambil tauliah tak berani. Tak berani nak ambil tauliah tak berani. Tak ni nak tanya macam-macam. No, mai minta maaf saya minta maaf dan jangan sekat saya mengajaklah. Saya anak ramai. Bini tak kerja, saya tak ada kerja. Orang bercakap tu malulah. Malu hang duk semang tasawuf cakap macam tu malu. Saya tak mau sebut nama siapa lah, nak jaga juga nama. Okey, permulaan habis belatiak lah. Permulaan. Tuan-tuan yang rasa kalau siapa pasal ambil tak kena bayar. Free je. Permulaan, tuan-tuan bukan ikut kode ni nak pasal apa-apa kan. Kode ni teruk sangatlah. Permulaan mukaddimah. Mabadi, seri pembukaan bahasa dia. Seri pembukaan ilmu tauhid. Mabadi dia panggil, dasar-dasar dan prinsip. Dasar-dasar ilmu. Kita mahu dasar, dia seri pembukaan. Bahasa dia terlalu moden sangat. Seri pembukaan. Mabadi ilmu tauhid. Dia kena ingat, setiap ilmu dia ada mabadi dan dasar-dasar prinsip dia. Mabadi yang 10 dia panggil. Setiap ilmu. Apa dia mabadi? Nama dia, tempat ambilan dia, tajuk dia, hukum dia, masalah yang dibahas, hukum dan apa faedah. Itu semua. Setiap ilmu dia ada mabadi yang 10. Mabadi asyarah. Di kulli pannin. Innal mabadi inna mabadi kulli pannin asyarah. Mabadi dasar-dasar seri pembukaan setiap ilmu dia ada 10. Tu. Dia ada 10. Apa dia? Al-haddu wal mawdu'u summa samarah. Pertama had. Apakah definisi ilmu itu? Apakah definisi ilmu tadi? Sumal mawdu', kemudian apakah topik yang dibahas? Topik yang dibincang. Apakah tajuk topik utama yang dibahas dalam ilmu tadi? Summa samarah, kemudian apa faedah ilmu tadi? Kemudian nisbatuhu, kemudian nisbah dia kepada dengan ilmu yang lain macam mana dia? Dia tu mana? Nisbah dia. Nisbah pak anak ke, anak dengan pak, nisbah suami isteri, dan nisbah ilmu dengan ilmu yang lain, apa nisbah dia? Dan kemudian siapakah wadi' pencipta yang mengasah ilmu tadi? Kemudian apakah hukum syari'? Hukum syara'. Hukum dia mengaji macam mana? Jadi kita akan mengaji mabadi asyarah nanti. Tapi tak ada habislah malam ni. Kita akan mengaji 10 dasar utama. 10 dasar prinsip, 10 prinsip ilmu. Dan siapa yang tak tahu ni dia tak ada berkat. Dan siapa tahu dia akan dapat berkat. Wa man dara jami'a hadza syarafa. Siapa-siapa yang tahu sekalian prinsip yang 10 ni, dia akan mendapat kemuliaan dan keberkatan. Kadang-kadang mengaji ilmu apa tak tahu ilmu apa ustaz mengajak tahu. Duk mengaji jirim aurat saya tak tahu. Sampai tak tahu ustaz nama, ustaz tahu. Ustaz tak tahu nama dia, nama kitab tak tahu apa dia. Punya teruk. Ustaz nama tak tahu ustaz apa tu duk beletiak-beletiak. Ilmu apa tak tahu. Ustaz bercerita jirim aurat lah apalah, duk jirim jisat jirim aurat, cemuih aku. Cemuih bukan main. Tuan tak tahu pun cemuih. Dan siapa tu tak tanya siapa yang cipta ilmu tauhid. Nanti kita akan mengaji apakah nama ilmu tauhid,
apakah topik yang dibincang dalam ilmu tauhid, apakah permasalahan yang dibahas, dan apakah nama ilmu ini, dan apakah kelebihan dia, dan apakah hukum dia, hukum mengaji dia. Ini kita akan mengaji. Malam ni tak tahu kita mungkin sempat nama dia. Okey, permulaan mukaddimah. Mabadi seri pembukaan ilmu tauhid. Perkataan mabadi itu bahasa Arab jamak. Jamak daripada mabda. Jamak ni ni plural. Plural bagi mabda. Mabda tu singular. Asal maknanya mabda tu singular, jamak tu plural. Jadi mabadi tu plural dia. Maknanya punca. Mabda ni punca, mula terbit. Sebab maksud ialah keterangan, ialah mabadi ni apa? Keterangan yang ringkas atau tujuan sesuatu ilmu sebelum membaca atau belajar ilmu itu. Sebelum kita belajar ilmu tauhid, kita kena tahu apa tujuan, apa hukum, apa nama, siapa yang mengasas, sebab apa ilmu ni diasaskan. Hari ini belajar ilmu ini. Hari ini orang sebut seri pembukaan. Hari ini orang tak sebutlah mabadi, seri pembukaan. Wallahu alam. Atau anggaran dasar. Anggaran dasar bahasa Johor kot. Dia panggil dasar atau prinsip. 10 prinsip ilmu, 10 dasar ilmu. Dasar sudahlah. Anggaran dasar seri pembukaan. Tak apalah bahasa dulu. Okey, kita nak mula masuk. Adalah mabadi ilmu tauhid itu 10 perkara. Bukan ilmu tauhid saja, semua ilmu dia ada mabadi. Ilmu fiqh dia ada mabadi. Siapa yang mengasas, apakah tajuk ilmu fiqh, apa hukum mengaji ilmu fiqh. Tajwid macam tu juga. Dan mabadi ilmu tauhid bukan ilmu tauhid saja ada 10. Semua ilmu dia ada 10. Inna mabadi kulli fannin asyarah. Mabadi setiap ilmu itu ada 10. Semua ilmu. Tu al-haddu wal maudu'u summa samarah, definisi dia, kemudian topik yang dibahas, kemudian faedah. Tu nisbatuhum wal wadi'u, hukum syari', dan siapa yang mencipta, apakah nisbah dia di antara dengan ilmu-ilmu yang lain. Okey, malam kita nak mula mungkin satu. Adalah mabadi ilmu tauhid itu 10 perkara. Satu, nama ilmu ini. Apakah nama dia? Duk mengaji ilmu apa? Tak tahu ilmu apa, ustaz sebut. Dia sebut jirim, jisim, tak tahu benda apa. Kena tahu. Malam ni kena tahu. Kita punya ilmu tauhid malam ni. Nama saya tanyalah lepas lain. Dalam poster ada pun. Nama saya. Panggil Ustaz Din, tak apa dah. Ustaz Din lah, panggil Ustaz Din. Ni sampai ustaz tak tahu. Ilmu apa tak tahu. Nama ilmu ini iaitu dinamakan ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Kenapa panggil ilmu tauhid? Ilmu yang mengesahkan Tuhan. Ilmu yang mengesahkan Allah. Dan ilmu tauhid, ilmu yang disebut dalamnya tentang keesaan Tuhan. Dibahaskan wahdaniyah. Itu ilmu tauhid. Kedua, ilmu kalam. Nama ilmu kalam. Kenapa ilmu kalam? Kalam ni ilmu, sebab ilmu ini dibincang oleh ulama. Ilmu kalam. Kalam ni ulama dulu kalau bincang al-kalam kaza kaza. Al-kalam anil jisim kaza. Al-kalam anil jirim kaza. Al-kalam anillah kaza. Al-kalam. Jadi banyak dibincang. Jadi panggil ilmu kalam. Dan kata ulama dipanggil ilmu kalam sebab dalam ilmu ini ada sifat kalam. Dan sifat kalam perbahasan yang paling payah, paling rumit. Kalau orang mengaji tauhid, ilmu kalam ini perbahasan paling rumit. Dan dia tak rumit mana kali kita mengaji. Dia rumit tu banyak berlaku fitnah di ilmu kalam. Sehingga ulama-ulama dulu dibunuh sebab ilmu kalam. Kalam ialah tentang Quran. Zaman khalifah dulu, zaman Mu'tazilah dulu, mereka mempengaruhi pemerintah zaman dulu. Mereka mempengaruhi, mereka menguasai negeri-negeri itu, dan mereka mengakhir ulama-ulama Islam, mereka bunuh. Senang. Suruh kata Quran tu baru. Quran baru. Qadim ke baru? Baru. Bagi saya macam tak ada kerja. Bincang yang lain. Baru ke qadim? Tuan-tuan kata tak mengaji, tak mengaji. Baru menentang Pala Ustaz, qadim menentang. Apa ya? Saya nak cerita apa ya? Ni baru menentang apa? Baru melik tu kereta baru ke, bini baru. Ada.
Baru ni apa? Dulu tak ada, lepas tu ada. Jadi Quran ni baru ke qadim? Adakah baru atau qadim? Panggil ulama. Quran ni dia ni qadim. Dan dia baru. Kok mana pula? Qadim nisbah asal dia qadim. Baru ni kalau cetak memang barulah dibuat. Tapi kenapa dikatakan qadim? Ulama tak mau bila kita kata dia baru, dia pi tuju hak asal. Takut jadi baru juga. Sebab Quran ni dia banyak makna. Quran ni ada Quran dengan makna hak kita duk baca, Quran juga hak duk dalam dada orang hafal Quran. Dada Quran di dada orang hafal Quran. Quran juga. Dan kita dengar di masjid suara siapa baca Quran, kita pengen Quran juga suara kat keluar di masjid. Quran. Tu imam duk baca Quran. Bunyi ayat Quran, baca Quran. Quran yang duduk dalam kertas. Quran yang duduk dalam dada orang hafal Quran. Quran yang duduk diri corong-corong masjid, mic. Dan Quran yang ditulis al-malfuz, al-maktub, macam-macam. Al-mahfuz, malfuz, mahfuz. Itu Quran. Jadi asal dia semuanya hadut di Allah, kalam Allah. Jadi ulama tak mau kata Quran ni baru. Jadi Mu'tazilah dia pecah. Nak tahu kata ahli sunnah, bila dia kata Quran tu qadim, itu ahli sunnah, kita bunuh. Kalau dia kata baru, itu geng kita. Jadi panggil ulama. Quran baru atau qadim? Qadim, pancung, pum, kerak tengok. Baru atau qadim? Qadim, kerak tengok. Depa boleh nak kata baru, tak ada apa-apa. Kalau depa faham boleh kata baru. Kan? Quran kita duk baca kan cetak, barulah. Tapi depa tak mau. Depa tak mau orang kampung ikut depa. Orang kampung ikut, orang kampung tak tahu. Depa tahu dia sanggup mati. Tapi kalau ulama dunia yang nak takut mati, dia kata apa? Quran ni bukan Quran tu. Quran ni baru. Dia selamatlah. Sampai macam tu ulama kena bunuh. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal diikat di sebat. Dia kata Quran qadim, sebat, cium. Sampai dia kena sebat tu, sampai seluar dia pakai tu kena tu dia punya ekor pari dah main. Kena kat tadi sampai telondeh seluar dia. Bila telondeh tak jatuh, ada tangan mah main, pum, pegang seluar dia tu, tahan. Dia kena sebat sebab tak mau kata Quran tu baru, dia kata qadim. Sebat. Bila sebat kena dekat tali jorok seluar dia tu, telondeh tak ada nak jatuh, tangan mah pegang. Bila tangan mah tu pegang, lepas tu masyhurlah dia terlepas lah. Orang takut tangan mah tu tumbuk depa pula tadi, depa takut lepas. Ni Masyumi kata, hampa minta seluar yang Imam Ahmad pakai tu, aku nak. Imam Masyumi telah buat bid'ah. Aku nak seluar dia tu. Seluar yang tangan mah pegang tu aku nak. Imam Masyumi dia tu'u bagi Imam Ahmad bin Hanbal, tu'u. Imam Ahmad pelik juga, Imam Masyumi nak apa seluar aku ni? Tu'u minta kena bagi. Imam Masyumi ambil seluar tu, Imam Masyumi jadi tok bomo. Dia rendam dah ayak, apa-apa sakit sapu ni ayak tu ya. Jadi baik. Kalau kita kata bid'ah lah Imam Syafi'i tu masuk neraka. Kullu bid'atin dalalah, kullu finnar kan, pok-pok lah ni. Pok ni satu hari kat pok ni. Ni satu hari kat ni kode ni dengan depa lebih kurang. Saya ni keluar pok ni marah. Tu. Jadi Imam Syafi'i ambil berkat seluar tu. Dia jadi tok bomo. Dia rendam ayat tu, sakit kat penimpa, ambil ayat tu disapu dengan seluar tu. Dan ada ulama yang mengatakan Quran tu qadim, kena bunuh. Sampai dia tadi ni digantung, disula. Mati kepala dia baca surah Yasin. Baca surah Yasin kepala dia. Ni kalau zaman kita, kalau zaman Mastika dulu, majalah Mastika sebulan setahun duk pulang majalah Mastika, tak ada Mastika. Kadang berita hari masuk, berita terkini, kepala baca Yasin. Ulama yang kena bunuh tu baca Yasin kepala dia. Kata setengah dia baca surah ahasiban nasu ay yutruku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan menyangka seseorang yang dia mengaku dia beriman dengan Allah, dia tak akan diuji. Siapa-siapa yang mengaku dia akan diuji. Ahasiban nasu ay yutruku ay yaqulu amanna, dia mengaku amanna, bahawa mereka dibiarkan. Jangan sangka kalau dia kata dia beriman, dia ditinggalkan, dia dibiarkan, dia akan difitnah. Wahum la yuftanun, jangan sangka la yuftanun, tidak difitnah, dia akan diuji.
Jadi kepala duk baca tu. Hasiban nasu an yutrakum an yakunu amanna wa hum la yuftanun. Jangan duk menyangka kalau dia kata dia beriman, dia tidak difitnah, dia akan diuji. Kepala duk baca tu. Jadi orang tahulah benaknya ulama-ulama tadi. Kenapa boleh kata baru? Boleh kata baru boleh. Ni cerita dah payahlah malam ni jadi payah cerita Quran. Tuan-tuan kena tahu. Di dalam pengajian STAM, pengajian SMRA dibahas, dibincang ni. Mu'tazilah mengatakan Quran itu baru. Ahli sunnah Quran Qadim. Kita nak ustaz nak majak kena tahu Quran Qadim baru, Qadim datang apa? Kenapa baru Qadim? Kenapa dikatakan baru? Kenapa dikatakan Qadim? Boleh kata baru. Kita kena tahu. Dalam STAM ada mengaji tentang tu. Mabadi ahli sunnah, mabadi Mu'tazilah. Dia ada dalam tu, mabadi dasar-dasar. Prinsip-prinsip. Dia mengatakan Quran itu Qadim. Kita kena tahu kenapa Quran itu Qadim. Ni Quran kita duk baca kan baru, kena cetak. Kita boleh kata baru, tapi tak boleh kata. Ulama tak mau kata sebab takut ni orang kampung ikut. Bila kata Quran tu Qadim, baru masuk ni Quran yang duduk di Allah. Habis, sangkut habis. Kalau kita napi cahaya, napi lampu. Napi lampu, napi cahaya. Cahaya dengan lampu ada kaitan. Cahaya ni hanya menunjuk bagi lampu. Bila kita tolak cahaya, tolak lampu. Itu kita tak mahu tu. Itu dia ada kaedah dia. Nama dia ilmu kalam. Dan ilmu usuluddin. Ilmu usul. Apa usuluddin? Dasar agama. Orang tani terima, orang Kelantan umbi agama. Umbi agama. Asal dia umbi. Akang agama. Asal agama. Kalau tak ada dia, agama longgang. Dia semacam agama kita kalau tak ada mutahid, semacam pokok tak ada akar. Kalau bangunan tak ada konkret, tak ada dipacok, tak ada dibuat konkret bangunan, akan runtuh. Kita kalau beragama, kalau tidak ada ilmu tauhid, bergoyang. Ilmu sifat, ilmu aqaidil iman, ilmu usul, ilmu sifat, ilmu aqaidil iman, dan ilmu sifat 20. Apa lagi? Banyak ilmu dia. Kenapa ilmu ni banyak nama dia? Sebab dia mulia. Qasatul asma bisyarafil musammayat. Mulianya ilmu. Banyak nama tu disebab mulianya punya nama. Nabi Muhammad dia nama dia banyak. Gelaran banyak sebab dia mulia. Qasatul asma tadullu ala syarafil musamma. Kasratul ismi tadullu ala syarafil musamma. Banyak nama dia sebab mulia punya nama. Saya nak pergi ni malam ni minta izin Saya bukan rajin baca agak banyak-banyak, tapi tak habis. Kemudian aqaidul iman. Aqaidul iman ni simpulan iman. Kenapa dia panggil simpulan iman? Sebab bila kita mengaji ilmu tauhid, dia akan simpul iman kita. Iman kita tak akan bergoyang. Iman kita kejap. Simpul. Itu simpulan iman. Dia dipanggil ikatan iman. Kenapa dia panggil ikatan iman? Bila kita mengaji ilmu tauhid, dia akan ikat iman kita, tak akan goyang, tidak lagi syak, zon, waham, tak ada lagi dah. Dan dipanggil tambatan iman. Kenapa? Bila kita mengaji ilmu tauhid, dia akan tambat iman kita. Iman kita tidak akan goyah, tidak akan syak, zon dan waham. Dia ilmu tauhid ni dia tak boleh goyah sikit pun. Dia kena 100% yakin. Ilmu fiqh dia tak apa. Ilmu fiqh ni zon tak apa. Zon tak apa. Syak tak apa. Syak tak apa. Aku dah wuduk tak ada wuduk, syak. Ambil asal. Boleh. Tapi fiqh Tuhan ada kita ada sama berat, habis. Waham tak boleh, zon lagi teruk. Aku dengan Tuhan 99 dah, 99%. Tinggal 10 lagi dia duduk main-main, habis iman dia gol. Aku 99, tinggal satu lagi ya. Satu lagi aku yakin Allah. Habis kafir. Fiqh 50-50 tak apa, 50-50. Puasa aku sah ke tak sah? Dia kira sah. Tu. Dia ada perbahasan dia lah. Tapi ilmu tauhid, aku dengan Tuhan 50-50, ada tak ada 50 habis. 70 pun tak boleh, 80 tak boleh, 99 pun tak boleh. Dia kena 100%. Mi'ah bil mi'ah. Tak panggil mi'ah bil mi'ah. 100% dia kena yakin Allah Taala. Macam mana yakin kena ilmu tauhid. Dia tak boleh syak, zan, waham, dia tak boleh. Jahil lagi teruk pada syak, zan, waham. Jahil tak tahu apa, kosong tu. Dia nak 100%, dia tak mau 0%. Dia tak mau 20%. 30%, 40%, 50% dia tak mau, 60, 70, 80, 90 dia tak mau. Dia nak 1%. 0% tu jahil berdengung dia main. Hak jahil ni paling banyak sekali. Paling ramai. Ni paling ramai, ni kita takut. Imam Sanusi kata, buat ni kapiak. Imam Sanusi kata, kapiak buat ni. Kita takut. Dia kena ancam macam tu, baru kita takut. Tu duk ancam kita tak ada, duk abang kata kapiak, tak kena sebab 20 haram lah apalah. Dia buat tak tahu.
Kalau dia buat lembut, tuan-tuan tak mengaji tak apa, imam ni buat macam tu lagi dia tak main mengaji. Lepas tu ulama juga pakai pendapat Imam Sanusi taklid ni ikut orang, tak tahu dalil Tuhan ada, dalil ni tak tahu kafir Imam Sanusi. Tapi Tok Turu ambil sebab nak menakutkan orang kampung. Tapi dalam Tok Turu kata siapa tak kena Tuhan, tak ada dalil kafir, dia buat tak tahu tu, tak mengaji tu. Kalau kata tak apa, tak ada dalil, tak apa, Tuhan Maha Pemurah, Maha Pengampun, lagi dia tak mengaji. Lagi dia tak mengaji. Dia kena bedai sakut teruknya tu. Dia kena bedai tu teruk. Biar lari sudahlah. Saya kan kata kat tuan-tuan, pukul belakang, kata kat saya sendiri. Kata kat saya sendiri. Kita kena mengaji semua ilmu tauhid, no? Banyak lagi ni saya nak cerita tapi tak ada. Saya ni suka, saya kalau masuk waktu saya suka berhenti lah. Saya pesan dekat saya, jangan bimbang, saya berhenti. Saya jaga masa. Jaga masa. Kita akan berhenti. Banyak lagi saya nak cerita, dan ilmu tauhid banyak nama dia. Nama dia banyak lagi. Just sekadar itulah. Nama dia ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu suludin, ilmu usul, ilmu sifat 20, ilmu aqaidul iman, simpulan iman. Kenapa simpulan iman? Kalau kita mengaji dia akan simpul iman kita, takkan goyah, takkan bergoncang lagi. InsyaAllah nanti kita akan mengaji tempat ambilan, di mana diambilnya ilmu tauhid. Ilmu tauhid ni ambil pada mana? Sumber ambilan dia, di mana sumber dia? Kita Quran dan hadis. Okey, ilmu tauhid apa sumber ambilan, ambil daripada mana? Confirm kita yakin daripada Quran dan hadis. Dan nanti kita akan datangkan dalil yang mengatakan ilmu sifat 20 diambil daripada Quran dan hadis. Tak kira lah qiyas, ijma' ulama tak kira, Quran dan hadis. Dan kita berhenti dekat yang kedua, tempat ambilannya ilmu itu. Kita baru masuk Mabadi ini baru satu, nama ilmu dia, nama dia ilmu tauhid. Dan kena tahu kitab dia Risalah Tauhid. Orang kadang dia nak mengingat, duk maji kitab nama apa? Tak apa nama atau kitab. Dan ilmu apa? Tak tahu. Budak ustaz tak tahu. Tiga tak tahu. Ada orang dia dahsyat tu. Ada orang saya nak tergelak. Dia kata kitab ada lelaki ada perempuan ustaz tu. Ada lelaki ada perempuan. Sebab apa? Ada nama Faridah, ada nama Bahjah. Faridah perempuan. Ada nama lelaki Minhajul Abidin. Abidin lelaki dia tu. Orang kampung main macam tu. Dia kata kitab ada lelaki ada perempuan. Ada jantan ada betina. Nama Faridah. Kitab ada kitab perempuan. Minhajul Abidin. Abidin nama lelaki dia tak. Sampai macam tu. Daya jenuh. Saya duk mengajak tu macam-macam lah, macam soalan macam-macam. Kitab punya ada lelaki ada perempuan, ada jantan betina lah ustaz noh. Ada jantan betina. Nama Faridah kan. Nama lelaki pun ada. Nama Misbah pun ada nama. Bakurah ada jantan ada betina. Jenuh layan orang kampung ni. Orang tak mengaji ni jenuh. Tapi kita tak ada cengit. Saya cengit macam tu je. Tapi kalau sembang saya tak ada cakap apa. Tak ada cakap kita ada jantan betina, main lah mengaji. Main mengaji dapat anak. Macam orang dulu, bini nama Faridah, anak nama Faridah. Ada nama lelaki. Itu dia ambil berkat. Jadi kita berhenti dekat yang kedua, tempat ambilannya. Sekadar itu dulu. Mudah-mudahan apa kita belajar pada malam ini dapat manfaat, dapat nombor pengetahuan. Saya minta maaf kalau terasa bahasa. InsyaAllah umur panjang dan sambung berkuliah akan datang. Dan kita amalkan sampai bersama kita lain. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin bihikmatik wanshur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa nas'aluka Allahumma min khaifin wa inabatal mukhbitin wa ikhlasul mukinin wa syukra sabirin wa tabdis siddiqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.